Okay, welcome back to Suha channel. Malu sikit sebab tu buat mic. Okay, kita nak pergi claim voucher. Tapi kita beli sekali dengan kek untuk bride. Okay, inilah secret recipe. So, untuk one slice kita dapat 10% bersama Nawan. Okay, jom. Let's go. So, inilah hasil kek yang kita beli dekat tadi. Lepas tu kita sambut sama-sama sebelum bride kahwin. Okay, Assalamualaikum semua. Kak Suha. Kita akan claim T-Life. So, jom kita cuba untuk birthday. Buy one, free one. Sampai di T-Life Tanah Merah situ. Jom kita turun. Nawi dapat Coco Oreo smoothie. Nawi dah Hong Pao light milk tea. Less sugar. Jom. T-Life. So ni pun sebenarnya saya tak beli guna voucher apa tu? Voucher birthday buy one free one tu. Guna voucher. Kita guna kalau guna Bank Islam dia dapat kurang RM8 untuk satu pembelian. Tapi yang ni rasa macam caji. Koko dia coklat. Ni kopi. Koko campur kopi. Masuk baju isi. Yalah. Cek you mak isi. Sedapnya. Rasa macam boleh. Sedap. My favourite. Sebab dia rasa dia sangat-sangat caji. Sedap. Tapi murah. Yuk. Jadi. Okay, another claim for T-Life buy one free one untuk birthday. Haha. Sebab yang tadi tu kita claim hotline. So ni kita pun nak claim dekat Shu. Bang bang. So sangat suka lah kalau milk tea T-Life ni hot macam caji tu. Sebab dia memang sangat menjadi, tengok warna pun cantik. Lawa no. Okay. Satu untuk Kak Shu. Satu untuk Suha nak. So kita dapat bang bang. Dia panah lah pula hilai badan. Bawah dia. Lepas tu kita nak pergi claim pula voucher Baskin Robbins one scoop untuk birthday girl. Jom. Okay, sebenarnya kita dalam waktu bekerja lagi. Tapi kita nak claim juga sebelum kita pergi ke pusat. Kita nak pergi mana dah? Baskin Robbins dia pergi. Itu kita nak pergi claim Baskin Robbins. Baskin ke Baskin Baskin. Sebenarnya dia macam boycott. Tapi dapat kupon ni reward, so kita pergi try dah dulu. Tahun lepas saya nak claim tak dapat sebab saya tak ada point. Tahun ni saya dah ada point, so saya dapat. Hari tu saya pergi claim dah tahu apa. Betul? So tak ada point, kena bayar. Bayarlah aku. Oh, memang kena ada point dulu. Kena point. Super ngayau-yau. Oh, dia ada free. Dia ada benda free dalam dunia. Dia ada benda free. Super juga. T-Life ni pun buy one free one. Okay, kita dah sampai ke Baskin Robbins. Boleh pilih mana? Semua? Satu je ke? Tak, blueberry adalah. Nak mana? Nak ni juga boleh? Boleh lah. Boleh. Nak ni juga? Boleh. So, kita kena ada juga point dalam apps tu untuk kita dapat carefree, okay? Oh, siapa nak claim Baskin Robbins ni beli dulu satu. Sipir pula. Tapi kena scan lah biar masuk point dalam kita punya apps tu. Baru boleh ni kan? Yeah, betul. Wow. Yeay. Sesungguhnya Baskin Robbins sedap sangat. So kita akan pergi Keto untuk kita bagi Kak Ai Kak Ashu rasa bersama. Jom jumpa di sana. Okay, welcome back. Okay, kita berada di atas kereta Kak Ai ni. So kita akan rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pun IT lah buy one free one. Guna reward. Ya, nampak tak dua-dua dia. Muka. Perkenalkan diri anda. Okey, nama saya Nurul Aisyah Fira. Yang sebelah saya ni pula. Iram. Nama saya Nurul Syahadah ya. Ni orang belakang ni untuk makan es kering. Sedap. Anda yakin? Sedap saya lah. Sebenarnya nak pergi claim yau-yau tak dapat. So apa pergilah claim. Ni time birthday. Macam. Sedap ya? Apa benda tu nama dia? Apa? Ada nama? Ada nama. Ada nama tahulah. Kita tak ingat nama. Saya ingat rupa dia je. Kita tak ingat nama. Hai, padai. Sedap kan?
Dia masa-masa sikit. So, pada peminat. Gitulah. Pada peminat seperti saya. Tapi itulah benarnya ni boykot deh. Ni. Ah tu cocok. Kain cocok. Mai telah dulu dia. Ambil. Lenguh belakang lah pula. Kita baca doa tak? Okay. Auzubillah. Baca dulu. Jumpa di next reading pula. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni kita berada di Busway. So, kita berada di Busway. Kita nak claim reward. Buy 1 toasty, dapat 1 free air. Tunggu, ni first time saya beli Busway. Jom kita tengok kakak tu. Tu. Kita akan menu dia. Kita dah dapat. Bukan kek tak? Dah dapat. Okay, apa ni? Okay guys, kita sambung balik. So kita nak unboxing. Sebenarnya saya dah unboxing the Busway. Baik, kita dapat dah ni. And actually bos saya tak ada. Jadi saya boleh buat macam ni. Kita dapat Busway kecil. Patutlah itu goya dia ada tempat letak air. Oh, menariknya. Itulah rupa dia guys. Okay, kita isi dah. So, saya sangat lapar. Kita nak makan lah Busway ni. So, untuk Busway ni, sorry, redeem birthday. Redeem birthday ni apa ni? Beli 1 toasty, dapatlah free air. So, ambil apa ni? 1 toasty dan juga 1 air Spanish latte. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Manis lah juga. Spanish latte best bar. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا زوجا صالحا وسقهم ربهم شربا طهورا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. Wih, kena. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masya. Celah. Daging. Sedap. Kenyal hidung. Next pula. Bye. Bersama semua kita berada di kenangan kopi Taramego. So kita membeli kopi guna voucher birthday. Ada mak kita sekali. Lepas itu dapat cake soft slice. Itu tu, siapa nama dia tu? Bersama mak kita. Ma, hai Ma. Ni mak saya. Okay, kita tunggulah dia ready untuk claim saya punya kek 1 dan juga air. Besarnya. Nah, tak tahu. Tak aneh. Besarnya. Mak okey? Bayar bos. Dia kat ambil birthday tu. So, jom lah Ma.